Kenapa anda perlu memiliki teknik kehabadian momentum? Okey, first kali cuba tengok. Senang je. First kali, kalau nak tengok dia punya signal, just sambung saja kalau tak biasa. Jadi price ni akan naik dan turun semula. Dari sini nampak. Just macam tu saja. Itu kalau di M1. Kalau di M15 ataupun M5 sama juga. Okey, kita close saja. Ni signal dia macam ni. Just dia naik dan dia turun semula. So boleh entry kat sini, boleh entry kat sini, boleh close kat sini, entry, buy, sell, sama je. Okey, itu dekat M5. Kalau M15 sama juga. Okey. Just letak saja signal dia sambung macam tu, turun, naik, turun. Sama saja, ni dia punya line dia. Okey, tu senang je. Tapi kalau kita nak tengok yang lagi jauh, kita tengok juga di H1. Sama juga H1 pun. Signal dia akan jadi macam ni sebab dia dah mula mendata. So price ni masih lagi turun. CCI masih turun. Senang saja. Kalau kita nak lagi jauh, kita tengoklah pula D1. Sama juga. D1 pun signal dia masih macam tu. So price dia sama juga. CCI dia masih turun. So price dia masih turun. Kalau nak jauh lagi, tengok pula bulanan. Nah, price dia macam mana bulanan? So CCI dia dah mula turun. Jadi price dia dah naik, dia akan turun sampai level dia. So price dia akan turun sampai sini, baru dia naik semula. So di sini berapa bulan? Mungkin 5 bulan ke depan dia akan terus turun. Senang sangat. Tu simpelnya teknik ni. Dan siapa yang belum memiliki teknik kehabadian momentum ni memang kena miliki dengan segera. Okey. Dia punya diskaun sampai 30 April sahaja. Okey. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.